You bagi sikit, you terima sikit. Pihak kerajaan pusat basically dismiss Tun punya pandangan tu dan juga pandangan orang lain yang sama dengan Tun. Antara lain kata mereka bahawa tidak ada penggadaian hak dan sebagainya. Dan timbul juga seolah-olah Tun tidak faham. Terutamanya bila Tun timbulkan dari segi isu pembelian kapal terbang. Katanya itu dah perjanjian lama. Jadi Tun punya pandangan bila dia kata ini benda dah janji lama. Yang pertamanya kita bercakap tentang timbal balik, reciprocal, bermakna give and take. You bagi sikit, you terima sikit. You bagi banyak, terima banyak. Jadi barulah ada give and take, barulah ada keadilan. Ini tak ada keadilan langsung. Dalam perjanjian itu, dia sampai kepada tahap yang mana kalau Malaysia nak buat hubungan dengan negara lain, kita perlu rujuk kepada Amerika. Jadi nampak Amerika sudah berkuasa ke atas pemikiran Malaysia. Jadi kita tak bebas lagi. Ini termasuk dalam agreement. Jadi agreement tu berat sebelah. Dia memihak kepada Amerika. Banyak perkataan-perkataan yang diguna dalam perjanjian itu menunjuk bahawa Malaysia adalah sebagai wilayah ataupun kawasan yang ditawan oleh Amerika. Kita kena buat itu, kita kena buat ini, kita kena beli 150 bilion barangan Amerika. Kita tak pernah buat ni. Kalau kita buat perjanjian macam itu dengan negara lain pun, dia ada give and take dan dia ada exit clause. Kalau kita nak berhenti, ini tak ada. Walaupun dia kata ada exit clause, tapi dia peringat kita. Bila kita berunding dengan, dia kata ada red line. Tak boleh langkah red line. Langkah red line akan binasa lah. Jadi bukan saja itu, kita sangka kalau belum kita langkah red line pun, Amerika boleh ambil tindakan untuk menyekat ataupun memburukkan lagi tekanan